Faham? Macam mana, apa aku perlu menang untuk ni? Faham. Cara macam mana yang logik untuk aku menang? Saya kira Untuk- okey. Ni kita memberi peluang kepada Encik Arif membuat sedikit pitching kepada mana-mana parti. Sebenarnya lah, kalau mana-mana parti yang boleh ambil risiko ambil aku okey, no problem. Aku cuba berparti. Duit aku ada, tak ada risau. Okey. Untuk kau bagi makan-makan tak risau. Datang kedai makan aku, okey. Faham? Cuma mana-mana parti berani tak berani lah. Okey. Aku tak kisah mana pembangkang ke kerajaan nak Tengah-tengah ambil aku. ke, Aku portfolio aku cantik kot. Aku boleh bayar 1.2 juta kot. Apatah lagi membayar hutang negara. Aku boleh bagi aku try my best lah. Ya, faham. Dan aku basic pelajaran aku ada. Bukan aku degree lepas tu aku beli. Bukan setakat street, dekat teori pun ada. Yes. Aku daripada setinggi-tinggi portfolio, setinggi-tinggi jawatan dan sampai serendah aku pernah ada. Faham. So kalau kau rasa mencari orang-orang muda, Calon-calon orang-orang muda yang menggerakkan bangsa dan negara ni, boleh aku tawarkan diri aku. Boleh try? Yeah. Boleh try. Aku tak ada masalah. Aku open for all.